Air kombucha tu air arak ke? Mana sama. Walaupun kedua-duanya ada etanol. Nak kata etanol, tapai pun ada etanol. Habis tu, tapai tu arak ke? Baik, aku jawab satu-satu. Air arak ni, technically ada dua lah. Wine satu, beer satu. Wine ni, alkohol dia tinggi. 12%. Wine diperbuat daripada, ni, anggur kita. Anggur merah. Dia peram. Dia letak yeast. Lepas tu ada proses penapaian, ada hasilkan etanol. Etanol tu alkohol. Alkohol itulah yang diperam lama-lama, meningkatkan alkohol percentage, kita panggil alkohol by volume. 12% alkohol dia. Sebab itulah wine lebih tinggi alkohol. Dan dia pun tambah antioxidant, nak kata kebaikan. Kalau beer pula, dia bukan guna grapes, dia guna grains macam barley. Barley dia letak yeast, bakteria, penapaian berlaku, ada alkohol, tapi alkohol tak banyak macam wine. Alkohol ni lebih kurang 4% lebih kurang. Lepas tu tapai, kombucha, berapa banyak alkohol? Bukan kedua-duanya juga fermentation tak? Baik, aku breakdown satu-satu. Kombucha tu adalah air teh. Teh adalah polifenol yang direndam, yang ditapaikan bersama dengan SCOBY. SCOBY itu apa? Ni, SCOBY stand for symbiotic bacteria yeast. Yang mana yang tu adalah, hampa nampak macam denah kan? Bukan denah. Dia ni adalah macam kita letak selulose, karbohidrat, kita letak living organism, bakteria kat situ. Bakteria baiklah, probiotik. So dia akan makan fermentation, sebab tu jadi macam SCOBY. Air SCOBY tu digunakan untuk buat air kombucha. Air kombucha tu macam dia orang buat preparation. Mereka ambil lah 4 uncang teh contoh. Tambah air SCOBY, letak gula banyak sikit sebab gula sumber karbohidrat untuk penapaian, untuk fermentation. So sebab tu lah dia jadi penapaian. Dan kombucha memang ada alkohol. Tetapi alkohol by volume 0.5% sahaja. So adalah jabatan berdasarkan wilayah Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Kuala Lumpur mengatakan kalau alkohol etanol yang terhasil daripada penapaian semula jadi, bukan diinduce, bukan dibuat-buat macam arak tadi, natural, less than 0.5%, halal dimakan. So tapai pula macam mana? Tapai glutinous rice, kadang-kadang guna ubi kayu, lepas tu dengan letak yeast, dia akan berlaku juga proses penapaian. Adalah kita panggil lactic acid, dan sebagainya. Ada manis kat situ. Tetapi etanol ni berapa persen? Etanol dia cuma 0.5% juga. Tetapi kalau biar lagi lama, boleh up to 8%. 8% tu dah tak boleh makan. Dah haram dah tu. Ingat apa Mufti Wilayah Persekutuan cakap? Less than 0.5% masih boleh dimakan, halal lagi. So maksudnya kombucha, tapai halal walaupun ada unsur-unsur etanol sebab fermentation. Janganlah hampa minum arak pula. Arak tengoklah alkohol dia 18%, contoh wine. Beer 4%, yang kombucha dan tapai cuma 0.5%. Sumber probiotik bagus untuk penghadaman. Kombucha ni memang ada kajian tau. Kombucha minum hari-hari selama 4 minggu bagus untuk constipation. Sumber probiotik lagi untuk kesihatan usus. So, longevity POV. Kombucha is a good probiotic drinks. Probiotic and fermented drink. Minum, tak ada masalah. Cuma jangan minum kombucha yang diperam berbulan-bulan, bertahun-tahun lah. Yang tu takut jadi unsur syubhah. Takut jadi arak pula.